Ni komik mana kau dapat ni? Dul, Abu. Mana kau dapat komik banyak-banyak ni? Kau orang curi ke? Tak ada lah Bang Udin. Kita jumpa lah Bang Udin. Dia jatuh di lori tu. Merang, aku tak percaya. Kau orang mesti dah ambilnya kat mana-mana ni. Betul lah Abang Udin. Kita orang jumpa lah. Satu bungkusan penuh dengan komik. Kau kata jumpa? Tak munasabah langsung. Lagipun, benda-benda macam ni merosakkan minda kanak-kanak seperti korang ni. Korang tak perlu semua ni. Janganlah Abang Udin. Bila dah asyik tengok komik, pelajaran dilupakan. Apa nak jadi korang ni, ha? Aku anti betul dengan benda-benda yang tak berfaedah ni. Itu je caranya mengajar korang ni. Bu, kita ambil kayu. Kita kait komik-komik tu boleh nak? Dengki. Inilah jadi kayu, Bu. Tak payah. Komik-komik tu jauh tengah-tengah tu. Puas hati aku. Aku kalau ada pistol laser macam dalam komik tu, aku tembak Abang Udin tu. Macam ni. Bang, 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 bang. Apa lagi? Kita pun tembak sekali. Bang, 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 Dul, Abu, apa lagi? Kita tunggu pula tu. Ini aku tidak ni. Kenapa pula? Tunggu pula. Alah, ini hari dia. Abang sikit, Abu. Abu, kau dengan Dul pergi dulu. Hidupkan maksud. Biar aku lengahkan musuh. Tapi hati-hati kok. Diorang ramai tu. Dul, tinggalkan diriam kau kat sini. Bagi aku pakai. Alright. Kau jangan lama naik lagi ni tak tu. Kau tahan selepas orang sampai ke lapan, kau belau. Baiklah, kau jangan risau. Jangan berhero pula. Yelah, aku tahulah. Kamu, kita tinggalkan tempat ni. Dah tak selamat lagi. Kita nak pergi mana pula? Tinggal anda je